macam mana daripada seorang budak kelas belakang, kita improve to be someone better. Watak Nick Anaki ni ialah seorang yang sangat protektif terhadap family dia dan juga kawan-kawan dia. Dia seorang yang keras kepala. Dia susah nak terima orang-orang luar, melainkan kawan-kawan dia, empat sekawan tu, iaitu termasuk Nick Anaki, Ika, Arab dan juga Johan. So Nick ni boleh dikatakan kepala kepada empat orang ni. Apa saja Nick buat, dialah punca utama benda tu boleh jadi. Nick Anaki ni dia sayang dengan keluarga dia, tapi perubahan drastik terjadi bila arwah bapa Nick ni hilang. Bukan hilang lah, meninggal dunia. Atas sebab, boleh cerita ke? Tak boleh kot, kau kena tengok nanti. Kau pergi masuk kelas, jangan nak cari pasal kat sini. Aku takkan cari pasal kalau korang tak cari pasal dululah. Kau ni kenapa Dia sekolah lah, tak malu kau asyik cari gaduh je. Korang tu yang patut malu. Nama je pengawas, tapi layan orang macam tai. Tak. Siapa buat? Lupa kau lah, siapa lagi? Sebenarnya cabaran untuk Nick Anaki ni sangat besar bagi Zai. Zai tak pernah bawa karakter macam tu lagi. So cabaran tu datang daripada script reading lagi. So before shoot lagi, benda ni dah menjadi cabaran besar untuk Zairi lah, untuk bawa karakter ni. Preparation Zai, kalau boleh dikatakan Zai tak nak tidur tu, Zai tak nak tidur. Zai akan baca all the way script. Daripada awal sampai habis Zai akan baca berulang-ulang kali sampailah Zai dapat watak Nick Anaki tu dalam diri Zai sendiri. Kau tahu apa pasal masa depan kita orang? Kau tu bolehlah balik sekolah, boleh belajar, plan dengan mak bapak, masuk kolej sana sini, tidur, lepak. Ada orang kacau kau? Tak ada kan? Fikir sikit, Iman. Tak semua orang senang macam kau. Kau tengok kiri kanan kau sekarang ni. Kita nak belajar pun dapat bilik store je. Drama ni wajib ditonton disebabkan sangat relate dengan semua orang dekat luar sana. Sebab semua bersekolah dan kita ada kelas-kelas yang tersendiri, macam kelas atas dan juga kelas bawah-bawahan. Mungkin sangat relate dengan semua kelas. Budak kelas pandai akan relate, budak kelas bawah pun akan relate. Macam mana daripada seorang budak kelas belakang, kita improve to be someone better. Hai, nama saya Zairi Aziz. Jangan lupa saksikan saya dalam drama Kelas Belakang hanya di View. Langkah demi